Macam mana korang nak pilih MacBook sesuai dengan kerja korang? Jadi kat sini aku akan listkan beberapa kategori supaya MacBook yang korang pilih tu dia tak underpower dan overkill sangat. Mari sini aku terangkan. Kategori pertama adalah casual user. Kalau korang nak gunakan MacBook korang untuk web browsing, scroll social media ataupun nak buat kerja type sikit, aku suggestkan untuk korang dapatkan MacBook terbaru, MacBook Neo. Sebab MacBook ni murah dan cukup untuk kerja seharian korang. Untuk spek pula, MacBook ni dia menggunakan 8GB RAM, 256GB storage dan harga dia cuma $2,499. Jadi dia amat sesuai untuk korang yang tak nak keluar duit banyak sangat dan bukannya pengguna heavy. Kategori yang kedua adalah photo editor. Jadi main fokus photo editor adalah korang nak gunakan Lightroom dan korang nak proses gambar-gambar yang agak besar lah. Aku suggestkan korang untuk ambil MacBook Air M5. Untuk MacBook ni special dia ada liquid retina display. Maksud dia ada color accuracy untuk korang edit gambar korang tu. Untuk MacBook ni dia ada 16GB RAM, which is yang ni the lowest lah korang boleh dapatkan. Jangan go lower, kalau tak memang korang akan menyesal nanti. 512GB SSD storage dan harga dia cuma RM4,699. Kategori yang ketiga adalah video editor. Jadi fokus dia korang nak timeline korang smooth lah, dan korang nak edit video 4K ataupun korang nak ada transfer file yang laju. Jadi aku sarankan korang untuk angkat MacBook Pro M5 Pro. Sebab apa? Dia punya processing core tu yang agak laju dan tambah-tambah lagi dia ada active fan. Maksud dia kalau korang edit clip yang berat, tak adalah laptop korang panas. Untuk laptop ni RAM dia 24GB, storage 1TB. Percayalah cakap aku, 512 tak cukup guys. Dan price dia cumalah RM8,999 guys. Dan last kategori kita ada animator ataupun 3D artist. Yang ni dia memang kena ada laptop yang betul-betul power guys. Jadi MacBook yang aku sarankan adalah MacBook Pro M5 Max. Ini dia paling tinggi lah dalam kategori MacBook. Untuk spek dia ada 36GB RAM, 2TB storage SSD dan harga dia cumalah RM14,999. Dan last kali guys, benda yang penting adalah untuk korang upgrade skill korang dan bukan sekadar korang punya equipment. It's not about the tool you use, it's how you use it. Kita jumpa lagi guys. Bye bye. It is how you use it. It's how you use it. It's how you use it.